sosial media semua kau cari buat konten semua. Habis aku nak order tak ada orang ni macam. Alamak, minta maaf abang. Minta maaf, saya dah barai bang. Tak apa, saya tolong abang Bang, order apa bang? Aku nak kau punya filet, aku nak kau punya sesame, aku nak kau punya ikan, telur semua. Semua yang ada aku nak order sekarang. Cepat sikit lah buat boy. Ya, boleh bang. Nah bang, dah siap. Terima kasih pun tak ada ni boy. Minta kena pukul sia. Apa yang customer dah ni? Biarlah. Aku dah penat ni. Apa pun aku fikir pun aku tak tahu. Apa aku nak cari bird. Suruh bird cover pun cantik. Rahsia bidadari. Ada bunga konon. Bunga bidadari. Bidadari. Bang, nak order sate? Apa ada sate ni? Kita ada sate sama ayam pecik ah. Sate babat, lembu, kambing, ayam sama paru. Tu yang ada. Tu yang kita ada. Nak order apa bang? Apa ni mana nak penat kerja. Buang masa je. Jalan pula. Boy. Ya saya bang. Order boy. Boleh recommend mana the best selling kat sini? Okay bang, kat sini kita punya best selling and my personal favourite adalah Lakna Seafood Hor Fun. Dalam itu Hor Fun, dia ada fish cake dengan udang. Oh, daripada 12 harga sampai 8. The best lah kira. Itu the best lah. Laknat ke laknat? Lakna. Ini macam-macam makanan ada kat sini Sini memang macam-macam makanan ada bang. Abang nak order apa? Baru buka juga kat sini. Baru buka. Baru tahu ni, baru sampai tengok macam best kan. Tengok lagi kejap lagi 5 minit lah Okay. 5 minit tengok berapa second nanti. Berapa boy? Cancel lah boy. Tengok je tadi. Ni boy. Dah boy sana, boy sini, habis cancel. Hai bang, nak apa order bang? Apa? Bang, nak order apa bang? Jom singgah segera. Ini bang berikan dia. Apa abang tu order tadi? Tak order apa-apa lah. Datang je, selamba je, tengok lepas tu jalan je. Jadi? Innara, alah balik kita. Mula kena warang kepada customer dia. Bang, order apa bang? Apa bang? Sini opening apa? Tahu pukul apa? Kita buka 8.30 pagi sampai 10.30 malam bang. Air bang, mana air apa? Nasi lemak kita tadi. Nasi lemak bang. Nasi lemak apa ada ni? Okay bang, kita ada chicken fillet, kita ada sesame chicken dengan chicken spam punya set bang. Bawah abang boleh tambah macam-macam bang. Tambah-tambah. Banyak bang. Order apa bang? Pesan. Macam-macam hal lah sini. Jaga jap kan. Buang sampah. Pokemon. Tarzan lah. Kau okey tak? Macam cuak Tak, aku okey. Apa ni? Kau boleh cover sekejap tak? Aku nak tukar baju, nak kena ambil anak aku lah. Nanti ada teachers meeting lah. Okey, boleh. Roger.
Siapa Syah tak masuk kat sini? Fairuz. Tadi ada customer masuk tak? Toilet? Tak ada? Apa? Tak ada. Pasal... Tak apa lah. Jap. Call dia. Hello, Jun. Salah. Jap lah. Aku dah dapat Ricky ni, tempat dekat sini ni. Apa kata? Jumpa besok je. Petang lah. Alright. Okay. Alright. You take care. Okay, bye. Suat jadi. Confirm jadi man ni. Malu je aku. Jalan dulu lah. Ber, nak minta tolong kau nanti. Tolong cuci toilet boleh tak? Nanti bila time closing. Aku nak tak boleh. Aku nak kena settle anak aku. Aku tak boleh lambat ni. Kau kita tanya Haikal lah. Sudah kau besar pergi hamster. Pada kita minta tolong, tak boleh. Pada minta tolong, kita tak boleh tolong. Membebel macam Cik Kia. Mana ni Mok ni? Mok, nak minta kau tolong lah. Tolong apa, Syah? Cuci toilet, itu je. Kau tak nampak apa? Dah berapa banyak aku cuci tinggal, Syah. Kau pun besar pergi barbershop, besarkan perut. Macam aku kerja seorang. Rambut sang kau. Lis, satu hari Lis. Penat sekian hari. Aku tanya kau, tadi ada satu mamat ni, gelap-gelap dia pakai shades datang kedai, dia tanya kedai buka pukul apa, tutup pukul apa, tapi tak beli apa, terus jalan. Ada? Itu boy. Tadi itu pun ada datang kedai aku juga tadi. Dia dah tanya-tanya banyak soalan, habis tu dia gerak. That's why aku pelik sihat. Aku tanya dia, bang nak air bang. Lepas tu dia kedai buka pukul apa, aku cakap lah 8:30 to 10:30. Terus aku terus jalan mat. Tadi dia pun ada buat aku bingit juga saya. Tak apa-apa. Ni kau clear cepat-cepat. Bersihkan tu kita balik lah. Kita dah penat kan. Okay, take care. Aku dah lambat ni. Kau cuci toilet lah nanti. Caw. Habis aku je cuci toilet. Berapa banyak kali saya akan cabut. Susahkan hidup aku Syul ni. Hais. Siapa tu? Aku tengah cuci toilet. Jangan main-main boleh tak? Oi, jangan main-main lah. Nak balik je. Busuk lah Syah. Masalah lah ni kubikal tai pula. Pening ni. Macam mana aku pasang ni? Washer dia pun dah tak ada Syah. Aku rasa kan aku pun dah bacul. Besok je aku cuci. Pergi mati. Selalu aku yang paling last Syah. Rahaban saya sapu pun tak ada, sampah sarap dekat luar. Sampah ni pun tak nak buang. Menyampah saya kerja dengan tim macam gini. Ni mana rosak ke apa Syah? Oi, nak balik-balik lah. Jangan kacau aku. Nak main-main pula. Nak ah. Shutter terbuka, lantai tak mop. Haikal! Haikal, kata nak balik. Dia ni apa Syah malam-malam sembahyang tahajud?
nampak ni. Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. Kau okey tak? Alhamdulillah okey abang. Kenapa ni bang? Kau ada perasan sesuatu ke? Tak, tadi saya macam dengar ada orang panggil-panggil saya bang. Kalau ada sesuatu tak kena, jaga-jaga sikit. Mungkin ada orang niat tak baik pak kedai ni. Tu abang. Tadi saya nampak macam ada orang panggil saya kan. Ni abang tadi ni. Tak betul Syah ni. Ren, sini Ren. Siapa? Semalam kau solat kat sini Aku solat kat sini. Aku solat kat masjid saya semalam. Bercerita. Pasal aku dengar cerita, I nampak ada orang solat kat Tessa punya stall tau. Malam-malam tau. Tapi bila aku dah check dengan Haikal, dengan orang lain semua cakap tak. Kalau kau tak solat, Haikal tak solat, habis siapa Syah yang solat? Kau jangan layan ni. Ada biol sikit ada. Sambung kerja. Aida, how come? I just saw inside. How come you're outside now? Why? I just arrived only. Who you saw? I'm here. Maran, why you never on the light? Tak buka kedai ke? Tak buka Aida. Asal? Jadi like abang pelik tu. Never order like pelik lah. Like something happened to me lah. Like, I badan macam sakit lah. I nak ambil MC lah. Habis apa nak masak? Chicken chop, lamb chop, burger, pasta semua? Don't worry lah Maran. I also got dengar this place. Rahsia bidadari kan, ada rahsia dia. Don't worry, ada penunggu jaga kita semua. Okay? Don't worry ya. Mabuk ya? Tak, ada ni. Tak cukup tidur lah ke? Tak cukup tidur? Lupa awet ke apa? Kau bawa taksi semalam? Tak ada, korang jujur. Semalam korang ada dekat sini ke tak lepas closing? Weh, balik. Tak ke? Serius, aku rasa semalam aku nampak kau tengah solat tahajud dekat Cecah show. Aku? Nak main-main buat apa, Ai? Terbalik lah, so kau ingat kita macam kau suka lepak kat kedai lama. Kau boleh lah, tak ada live. Aku tak ada masa nak layan kau lah, Ai. Kau jangan nak takut-takutkan kita lah. Aku rasa kau sakit lah. Aku rasa kau balik ambil MC sudah. Saja je. Semalam mabuk ke nyanyuk ni? Nyanyuk lah Dah datang lambat. Nak takut-takutkan kita. Tak nak kerja, tak nak kerja sudah lah. Ni ada je dorang nak bawa pasal aku. Aku cakap benda betul, dorang ingat aku main-main pula. Hei, mana Syah dia ni? Gege betul lah. Orang lelaki. Yeay! Kau dah kenapa? Dah lambat ye depan aku. Alah, baru 10 minit je. Mana benda tu? Kompom ada ni. Confirm jadi ke tidak ni? Kompom melengkup. Make sure kita dah banyak belanja benda tu. Ni, nampak ni. Nah, ni dia. Okay. Cium. Okay. Go. Let's go. Mari. Ai, usah ukur pak sana lah. Ai, nanti kau kena saman siul. Rambut lah kau tak makan aku. Pergi cuci pinggan kau sana. Kalau kau tak dengar kata aku tak apa lah. Buat smart je dia ni. Hais, apa aku nampak semalam Macam nak MC pun ada. Aku dah shift petang ni. Bila lupa dia kan? Oh, ini dia rasa bidadari. Dah lah, kita masuk duduk tengok.
Kita tengok dulu duduk. Ramai juga orang Ramai. Sialah, leceh sia. Alamak, kecoh. Jadi nasi lemak ada nak order. Pergi. Miki, sini. Macam? Kau tengok tu macam tak betul je. Dari tadi saya aku tengok dia kat luar. Kan? Aku rasa dia putus cinta lah. Tak lah, semalam aku dengar dia kena kacau kat toilet lah. Sure, toilet lelaki ke perempuan, sir? Itu pun aku tak tahu lah. Aku rasa kan jangan layan dia pun bagus lah. Nanti kita pun jadi biol. Kecau lah. Okay, ciao. Bang, tak nampak apa aku di sini tadi. Sorry bang. Abang nak order apa bang tadi? Bagi nasi lemak satu. Si lemak Okey. Okay bang, ni abang main si lemak bang. Enjoy your meal lah bang Sorry. Assalamualaikum. Kau okey tu? Dah sudah ni customer macam merepek lah. Kau main balik lah kau base station aku malas lah. Baru satu customer yang tak handle. Apa dah? Kau tengok kat depan tu ada CCTV. Dengan kat belakang kita pun ada CCTV. CCTV. Ya. Kau ni anggur-anggur kau nampak ke tidak CCTV dia? Kau dah terbiat ke apa keluarkan benda ni kat sini? Ini dah baru bagus ni. Kau ni pautukan diri kau sendiri tau Simpan. Simpan orang tu datang. Kak, bang tak order? Kejap kita tengah tengok menu. Alright, boleh. Nanti panggil saya Hai, sebarang tu dua customer. Kalau diorang tak nak order, suruh diorang belah. Engkau ni. Dah dinner ni nanti tak ada tempat duduk Belah. Maaf tanya kak, ada apa-apa nak order tak? Pasal dah nak dinner time ni, dah ramai ni. Kalau tak order apa-apa, boleh kosongkan table tak kak? Dek, tadi kan akak cakap akak tengah tengok menu. Part mana yang tak faham? Macam gini servisnya. Bang, ni nasi lemak apa bang? Macam basi lah. Apa dia? Kau tengok ni, kau cuba rasa. Ya Allah bang, apa barang bang? Bang, kalau macam gini memanglah tak sedap. Tak apa, saya buatkan barunya. Apa yang abang tak faham? Ni rasa basi bang. Rasa basi? Kau cuba rasa sikit. Macam? Sekejap. Bang, tak payah check bang. Bagi aku refund, duit aku bagi balik. Refund? Okey bang. Dah. Buang masa lah makan kat sini. Apa cerita ni? Tadi kecoh-kecoh? Tak, tadi ada customer datang cakap nasi kita basi. Tapi aku rasa okey dia. Kau try. Dah berapa banyak kali kah basi kah refund? Ada 3 customer saya. Aku tak tahu. Kau try. Betul ke tak? Betul kan refund 3 kali? Ada 3 Aku tak tahu tapi okey je untuk aku. Syali, aku nak tanya kau. Jujur, ada benda pelik tak jadi kat sini? Tak ada sumpah Sal. Nasi lemak ada nasi basi tau bilang kau. Serius tak? Kau ingat ini benda main-main? Sumpah. Tempat cecah tak ada apa-apa. Dok, aku tanya kau. Kau tengok abang tu yang kat belakang, topi macam Bruno Mars. Dia familiar tak? Dia ada order apa-apa? Aku rasa itu belakang. Kenapa? Orang kat kedai ujung tu, aku rasa dia dah pastikan kita dari tadi tu. Jangan. Jangan lama sangat buci ni. Jom. Dia pernah datang asal dia tanya aku kedai buka pukul berapa sampai berapa. Confirm ni? Confirm tu dia. Tu kau tengok. Dah kena tangkap jalan. Kau biol ke apa siap? Aku rasa kau day dulu lah siap. Biol, kau tunggu nanti tengok apa jadi. Ni confirm dia tu. Boh, kau nampak tak kedai ni? Kedai ni kosong. Nampak? Kat tepi tu ada kabinet. Kau letak kat situ je. Kau selit je kat situ. Kau nak aku selit ke kau selit? Kau lah yang selit. Kalau aku selit tu jengkat jongket aku kat situ. Jap. Ni dia. Kau letak aku cheer orang. Boleh? Sayang kau. Kau banyak main-main lah kau. Cepat dah. Okey. Main je. Mana ni? Dah pukul apa dah? Call dia lah. Hello?
Akak tak boleh rasa dah maghrib ni. Cepat lah datang. Make sure cepat tau. Okay, bye. Ini apa tu? Is anyone there? Sakit pula. Apa ni tiba-tiba sakit ni? Pergi toilet lah. Shit. Bocor. Puas hati aku. Kau jangan terlalu cepat puas hati. Belum dapat result. Sabarlah. Okay, tak apa. Aku rasa kita jangan balik. Sekarang dah nak maghrib kan? Kita lepak kat bawah blok tu. Aku nak tengok malam ni apa kejadian dia. Jangan balik. Jangan balik. Okay, kita tengok result. A few moments later. Padan dengan muka kau. Sabarlah, tunggu. Perut ni sakit pula. Dah tadinya terlambat. Musahkan lah. Alamak, ni bukan map ni. Macam mana aku boleh sesat ni? Asal aku dengar footstep kan? Tak ada orang pun. Finally tempat keluar. Siapalah. Dik, nak tanya adik okey tak ni? Boleh tumpang balik? Tumpang adik nak naik dan boleh pun boleh. Jalan terus je. Masih. Sama-sama. Wih. Wih. Alcan ni aku. Astaghfirullahalazim. Apa aku nampak ni? Kau pergi mana? Dah pukul berapa? Lantai berkelana tak bersental pun kita. Aku tadi pergi buang sampah. Selepas aku buang sampah, Pak sana aku ternampak benda Syah. Benda apa? Kau pun besar pede dulu. Kalau kau tak cari aku tak apalah. Oi. Tengok Mana ada? Bangun jalan bikin kerja lah. Jangan kasi malu kat sini. Bikin aku pening je ni gemuk. Kalau kau tak percaya tak apa lah, Ai. Nanti kau nak kena kau baru tahu lah. Kalau apa? Apa lah? Apa lah? Siapa tu? Bang Besar, kan bikin apa kat kedai ni? Ini kedai dah cuci lah dari tadi. Jangan pergi cuci toilet lah. Sudah. Rembus. Cuci pinggan semua aku. Toilet pun aku. Aduh, hari cuci. Aku nampak ni kan. Yu, ni okey tak? Muka masam je Yu. Nampak macam okey ke sekarang ni? Relax lah, I tanya je. Ni sekarang pergi mana? Tak tahu Yalah, ajak jumpa habis tak tahu pergi mana. Alah, relax lah. Tak payah moody. Jom kita duduk baru jom. So, you dah makan? Kalau I bawa makan, you nak belanja ke? Relax lah, I tanya je. You dah makan ke belum makan tetap akan belanja apa? Yalah. So, what's up with you? Is something bothering you? So kan tadi, I pergi toilet nak tukar pad. Habis I dengar macam orang kacau-kacau I. Macam ketuk pintu, pakai nama suara semua.
Itu biasalah budak-budak rasa bidadari. Diorang suka kacau orang lah. So sekarang ni tak percayalah. You buat members eh? Tak, itu seorang je. You betul tak betul? Apa you? Seorang je ni. Tak ada, you betul-betul tak dengar apa? Tak dengar lah, duduk je lah. Ada orang tadi ketawa tadi. Tak dengar apa-apa, duduk je. Sekarang you dengar. Dengar. Bunyi sama macam tadi I pergi toilet. Kenapa? You okay tak okay? You balik. Tak ada. Serius balik. You nampak apa? Tak ada, balik je. Kenapa? Tak ada, balik. Kata dah ada cakap. Bro, nak kontak tak payah bising apa? Bro, tak payah tolak apa? Bila ada boy baru apa? Asal, tak payah tukar taste ke? Ni lah perempuan punya kata-kata tak boleh pakai. Tak ada. Kau siapa? Lu ada hal dengan kau perempuan apa? Tak ada, lu nak jalan gua lah. Tak ada, kita jalan lah Jack. Tak, korang ni semua asal ni? Ingat Jack, nampak mesti jadi punya boy. Lu bos I sama Uncle Zizi, lu tunggu apa time Sial. Tak lambat lah, tak payah layan lah. Jom. Tengok ni Kim Curl. Kim, kalau kau nak main-main, nak gaduh-gaduh kan, tak payah buang masa lah. Kau tak payah kerja sudah. Kau yang mengamuk bukan salah aku tau. Penat. Kau pun banyak masalah Sia Kim. Problem je. Alamak. Boy, lu dah sedap tadi, lu dah korek. Apa lagi? Tolonglah closing. Tak, aku rasa korang tolong aku settle lah. Aku ada benda lah nak buat. Alasan. Kim, kau selalu banyak alasan. Kau pergi ikut tu Shali pun cantik. Tu pasal lah. Aku mesti sampai kat Kai punya. Tak guna Syah tu budak. Kita dah tolong dia, lepas tu nak caw. Orang nak hit dia tau ni. Macam mana Syakal? You okay ke tak? I tak rasa okey lah. Nak balik. Ya, bookkan you Grab. Tak apalah, you kasih I cash je. Lagipun nanti I nak beli konten juga. Nah. Ini je, mana cukup. Ini apa yang ada kat tangan. Nanti yang bila I transfer you lah. Okay lah, nanti balik WhatsApp I. Okay. Bye. Bye. Apa yang pelik ni? Apa yang berapa hari aku nampak benda pelik? Ya apa satu? Tak ada apa-apa. Sialah. Hantu. Mesti dia ni. Aku ternampak benda dah. Aku cuba kena. Kamu main dok. Pocong bergerak. Sial. Pocong ni berjalan. Ya, aku selalu kek. Sial. Baik. Sial. Mana? Bo. Kecoh tu, Bo. Kecoh. Tu. Kau pergi tengok. Aku pergi tengok. Salah pergi tengok, takkan aku yang pergi tengok. Oh, ni mesti mujarab ni. Jangan. Suspek kuat, kau pergi dulu. Okay. Sen jalan macam tak ada apa-apa gitu. Mesti mujarab ni. Mesti kompor. I'm not there. Punch.
Tengok apa? Terbiat. Bo. Bo? Kau okey tak? Bo? Kau okey tidak ni? Aku nampak. Nampak apa? Pouch. Mana ada? Perasaan kau je lah. Besar macam mawas. Mana boleh macam ni? Takkanlah barang makan tuan. Dah, jangan. Orang tengoklah, Bo. Jalan. Orang tengok aku. Berambuslah! Aku tak kacau kau jangan kacau aku! Kan aku dah cakap, berambuslah! Kalau kau berani, tunjuklah muka kau! Kedai dah serabut, lagi nak kacau-kacau aku. Tak boleh ni, dah 2 hari ni aku kena kacau. Asal berat ni motor. Bang, tumpang balik boleh? Bo. Kau confirm tak nama penuh orang tu kau kasih pada Bomo? Betul. Aku tengok kau yang macam biol aja. Kau buat diri kau sendiri ke? Pouch. Apa yang aku nampak tadi? Malam tidur luar. Bo, kau jangan main-main lah, Bo. Jalan betul-betul lah. Jalan! Yelah, aku jalan ni. Bo. Kau dengar tak apa aku dengar? Aku dengar. Cek belakang. Belakang. Ada tak? Tak ada pun aku dengar. Tak ada pun. Tak ada. Kalau dengar aku ikutlah rhythm dia. Bunyi lagi. Bunyi lagi. Kat belakang kau cek. Apalah dia tak ikut rhythm. Ding. Duk. Nak ding pula. Duk. Dak. Ding. Duk. Apalah. Dak. Ding. Duk. Dak. Ding. Duk. Aku rasa tadi perasaan kau je lah, Bo. Betul. Besar. Macam mawas. Bo. What? Apa yang kau fikir dada aku? Aku sakit ke? Please advice. Sekarang ni aku rasa apa yang kau rasa tadi. Betul. Please advice. Sekarang ni kita nak lari ke? Jangan lari. Nak jalan. Dia lagi. Advice, Bo. Aku rasa nak lari. Apa lagi? Oh, this is Be there. Be there. Be there. Help me. Tolong. Ni barang leceh lah. Menyesal aku mati dulu. Tahu tak mati siang-siang. Asal aku bodoh sangat ni? Takkan ni pun perik aku Mana si adik ni? Kata tunggu sini. Tu lah, lambat Tu dia. Nah, ni dia nasi lemak dengan Duk Kim. Ni yang lain aku transfer. Duk. Ni aku punya refund itu hari juga. Untunglah kita dapat makan nasi lemak free Kalau tadi tuduh berbangan tak ada, ni Kim kita dah bagi lah. Itu sebab spot dah baik, orang pun tak ada. Tengoklah siapa buat kerja. Cuma kan, aku rasa tadi tempat tu ada something yang tak kena lah. Maksud kau? Apa benda tak kena? Korang dengar kan tadi aku pekik kuat-kuat? Actually kan, aku nampak something kat atas tadi. Kim pun tadi ada dengar suara perempuan ketawa. Serius lah? Dia ingat aku bawa orang datang. Plan kita tadi hampir-hampir nak boci. Tu bukan korang kan saja-saja nak takutkan kita orang. Kita nak takutkan kau buat apa? Aku fikir kau pekik tadi nak bagi kita signal untuk datang. Tu sebab lah, kita peringatkan Kim dah tahu pasal plan kita ni. Taklah, puas hati aku mesej korang suruh korang naik.
Aku nak tanya, macam mana kau bagi dia percaya kau sampai dia ikut kau naik? Senang je. Hello you. Kita tukar location boleh tak? Nak pergi toilet lah. Time period. Kita jumpa kapal atas je lah. Ni, adik okey tak ni? Boleh tumpang balik? Tumpang adik nak naik dan boleh pun boleh. Jalan terus je. Terima kasih. Sama. Bang, boleh saya beli sambal je? Sambal je? Sambal je. Ayam nak ayam? Tak nak sambal je. Sambal je? Kalau sambal je, pasti saya bagi je. Jap. Pelik lah orang ni. Nah, Dek. Thank you. Apa je? Inilah jantan tak boleh nampak perempuan cantik. Senang dibodohkan. Ambil kau ni. Actually, your plan is good. Tapi sekarang masalahnya, Kak Jun dan Abang Bo cakap selagi Kim tak cacat kan, and Cecah tak tutup besok, no payment will be transferred to us. Diorang kalau boleh nak budak-budak rasa bidadari semua injured. Jadi diorang tak boleh datang kerja besok. Yes, diorang punya cara is nak buat yang halus, tapi kita yang buat kasar. Alamak, macam mana Aku rasa kan kita tak boleh buat pakai Kim lagi tau. Di semalam lalu je aku dah scam duit dia 400. Aku rasa she's right. Budak-budak yang kerja kat Rahsia Bidadari semua dah tahu kita punya muka. I don't think it's safe for us to go back there. Tak apa lah guys, aku rasa this plan next time kita berbual lah. Jom lah. Guys, apa benda sial tu? Kau kan feel sasat. Selalu sasat kau pergi remat lah. Kau pergi cek, dia diri aku. Wait, Daddy. So, what happened to Uncle Bo and Auntie Jun? Well, the next day, Uncle Bo was walking along Esplanade. Iya. Kena. Oh, ini rupanya kau Macam bro. Apa barang yang kau kasih aku dah? Barang apa? Barang yang kau minta tu lah. Kau nak tutup DP kedai kan? Masalahnya, bila aku tanam benda tu, yang keluar pouch yang timbul. Macam boleh pocong pula bro. Kau tanya aku, kau tanya kau pula lah. Okey bro. Kau pun tahu kan, dalam dunia mistik ni, macam-macam benda boleh terjadi. Kau tak boleh expect apa yang kau nak. Oh, baru kau dah bilang aku. Siang-siang kau tak nak warning aku. Habis sekarang macam ni. Macam. Cakap sekarang macam. Ha? Okey lah bro. Macam gini. Kau kasih aku cek dulu. Okay, cek. Bro. Kau tahu apa aku bikin? Kau cakap apa? Google. Google Kau tahu apa tu Google kan? Aku tahulah apa tu Google. Aku ni nampak je macam otai. Tapi aku masih belum ketinggalan zaman. Lagi jiwa muda kan. Rock and roll tahu. Faham tak?
Belum ketinggalan zaman kau cakap. Aku pun macam gitu. Bomo moden macam aku. Aku pun ada forum dan community. Kalau aku ada masalah bro, aku akan pergi dekat forum dan community aku minta bantuan. Tak ada senang gini lah By the time tunggu community dan forum kau reply, gaji next month aku pun dah dapat. Kau return je lah balik duit aku tu. Hah? Mana boleh bro? Kau tak baca ke kontrak? Kau tak baca ke? Macam mana aku nak baca? Bila aku nak baca, kau suruh aku sign. Tu silap kau bro. Kau sign, kau tak baca. Kau nak tahu silap aku? Silap aku pula. Panggil kau sign, aku pun tak baca. Dahsyat. So salah siapa? So, kau buktikan aku lah. Kau ni bukan dukun yang fake. Pasal pocong, kau kasih aku. Dia ada kaki. Dia boleh lari. Dia bukan ewok. Dia bukan pocong yang gini. Push. Ni sekarang Push ada kaki boleh berjalan bro. Berjalan. Berjalan. Macam mana ni? Sekarang kau bomoh ke aku bomoh? Kau cerita aku dah tertapu kau. Aku cuma explain je. So bro, sekarang macam gini. Sementara kita tunggu reply aku pay community, aku akan buktikan kau yang aku bukan bomoh fake. Silakan. Silakan. Pakaian pun dah tak macam dukun. Macam budak-budak explore crew tu. Masuk hutan. And then buat network. Apa je. Okey bro. Aku nak panggil kau buat satu benda. Sekarang ni aku nak kau pandang mata aku. Ni apa? Pandang menjeleng-jeleng apa? Pandang mata kau? Okey. Ya, pandang mata aku. Pandang mata aku. Okey. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun nak pandang. Aku panggil kau pandang, bukan panggil kau cakap. Pandang mata aku. Okey. Pandang. Ini apa? Alter. Amat bab ini pun jadilah. And as for Auntie June, people say that there was one night she was alone in a makeup room practicing her makeup skills. But then how true these stories and rumors are, I don't know. So why did the pocong attack Uncle Bo and Auntie June? You remember Auntie Aida? She said, Don't worry, ada penunggu jaga kita semua. so probably it's because of the penunggu. If there's anything that try to harm anyone at Rahsia Bidadari, eventually they'll be hurt back. And that's what happened to Uncle Bo and Auntie June. So is the penunggu still around at Rahsia Bidadari? There are rumors that the penunggu is still around there. Then what happened to the three goons? Did the penunggu attack them? Well, if the rumors are true, it's exactly the same thing that happened to Uncle Bo and Auntie June. Since then, nobody has seen the three goons. Then what happened to Rahsia Bidadari coffee shop? Is it still around? Yes, it is. Rahsia Bidadari Coffee Shop is located at 115C Alcove Crescent and is open every day. And then who is the guy wearing the hoodie? Well, nobody has seen that guy.
That's the one and only time, so nobody knows who he is. Anyways, Daddy, it's my very nice. Where do you see that thing? Why do you draw that thing? What is it? These black figures with white eyes always appear in my dream and protect me. Well, you know what, little boy? I think bedtime story is over. Let's get you to bed. We'll continue some other time, okay? We'll talk about this tomorrow. Come. Good night, Riskin. Daddy, can you close the door? Okay. Daddy, I told you to close the door. Daddy, is that you? Bo, kau confirm tak kau kasih Bobo tu nama penuh orang tu? Aku tengok kau yang macam kena bincang biol. Baik. Aku dengar dia kena kacau Ha? Taklah, dia kena putus cinta kot. Bodoh bukan putus cinta. Salah. Kau bos I. Kat sosial media semua kau tidur. Kau tidur pula. Aduh. Aku rasa kita gerak dulu. Lepas aku pun dah tahu mana aku nak save benda tu. Ya lah. Dah ada. Dah ada. Tempat dia. Tahu. Salah. Jap aku nak tukar lirik. Lirik aku nak tukar. Ingat skrip. Kau ingat sekarang kita dekat mana? Dekat bar counter tengah nyanyi. Ha? Kayaknya bikin video klip. Hey, mana? Kat rumah. Benda rosak ke apa ni? Oh, jangan kacau lah. Nak balik. Jangan. Kau jangan cepat terlalu ni. Tapi tak apa. Salah cakap. Baru puas hati aku. Kau jangan cakap puas hati sangat. Kau jangan terlalu cepat puas hati. I macam kena stres lah. Abang jadi abang singkam lah. Cerita hantu. Maafkan, nak tanya boleh? Balik. So, yang customer kat ni. Okay. Ren, sini Ren. One action. Lompat. One action. Nasi lemak memang power.